hard disk ni tak boleh detect. And dia jadi tak boleh detect sebab dia punya kepala USB dah tercabut daripada dia punya board. So customer ni dah try buka and dia keluarkan kepala USB yang dah tercabut tu, lepas tu dia lekatkan dekat bahagian luar hard disk ni. So size hard disk ni 640GB. And untuk case macam ni, benda pertama kita kena buat, kita kena gantikan kepala USB yang baru, lepas tu tengok sama ada boleh baca atau tak. Kalau ikutkan daripada keadaan board dia agak teruk, so kita kena repair balik semua circuit-circuit yang ada, lepas tu baru pasang kepala USB yang baru. And untuk case macam ni, aku akan charge RM50 untuk aku repair balik circuit-circuit yang ada dan pasang kepala USB yang baru. Ni view daripada mikroskop untuk aku tunjuk kat korang macam mana cara aku repair circuit-circuit dia, lepas tu aku pasang balik kepala USB yang baru. So basically dia ada 4 je circuit yang penting. Circuit untuk grounding, circuit power and circuit data positif dengan data negatif. Bila semua connection ni dah restore macam asal, baru kita dapat access data-data dia. And last sekali aku kena letak hot glue gun untuk pastikan kepala USB ni tak bergerak. So ni keadaan board dia lepas dah siap. Tujuan repair ni lebih kepada untuk dapatkan data. Once dah dapat data, kita akan minta customer untuk transfer data tu ke tempat yang baru. So ni aku dah pasang semua. So now aku akan test cocok balik kat PC. So just cocok USB cable ni. Ikutkan power dia dah ada. And dia dah start berkelip. Tu maknanya dia tengah cuba baca data. Okay, so ni semua data-data dia semua dapat diselamatkan. And aku terpaksa censored sebab ni semua privacy customer.